Bismillahirrahmanirrahim. Bila waktu saya menunjukkan tempat jam 11.42 pagi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semakin bertambah tetamu-tetamu yang hadir, semakin meriah suasana di The Balai Rongkip Mall pada hari yang penuh keberkatan ini. Jadi bagi pihak keluarga Encik Muhammad Zain bin Duraman dan Puan Marina binti Nikmat, kami ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi meluangkan masa untuk hadir memeriahkan hari bahagia anak dia tercinta Nur Sheila binti Muhammad Zain bersama Muhammad Mustaqim bin Awang L.A. Rosli. Kehadiran tuan-tuan dan puan bukan sekadar memenuhi ruang dewan tetapi memenuhi majlis ini dengan doa, kasih sayang dan silaturahim. Jadi ada yang datang dari dekat, ada yang datang dari jauh, ada yang mungkin sudah lama tidak bertemu dan hari ini Allah temukan kembali di sebuah majlis yang penuh bahagia. Itulah indahnya sebuah majlis perkahwinan. Pengantin mungkin hanya 2 orang tetapi orang yang mendoakan mereka insya-Allah jauh lebih ramai. Tuan-tuan dan puan, bunga melati di atas para harum mewangi penyeri laman. Selamat datang para saudara, terima kasih atas kunjungan. Jadi pergi ke Bacang membeli jamu singgah sebentar di Keep Mall kita. Terima kasih wahai tetamu hadir membawa doa dan cinta. Burung merpati terbang berkawan hinggap sebentar di pohon sena. Hari ini kita eratkan silaturahim dan persaudaraan, meraihkan pengantin penuh kebahagia. Bella tuan-tuan dan puan, kerana kamu hadir, dewan ini terasa lebih indah. Kerana kamu hadir, senyuman keluarga semakin cerah. Kerana kamu hadir, sebuah majlis menjadi kenangan. Dan kerana kamu hadir, doa untuk 2 insan menjadi semakin panjang, Sheila dan Mustaqim. Tuan-tuan dan puan, mungkin hari ini hanya mereka berdua yang diraikan, tetapi di sekeliling mereka ada ibu dan ayah, ada keluarga, ada saudara, ada sahabat, ada tetamu dan ada yang datang membawa doa. Ada yang membawa hadiah, ada yang membawa senyuman, tetapi yang paling bermakna ialah mereka yang membawa doa agar rumah tangga ini terus bahagia hingga ke hujung usia. Jadi kita persilakan tetamu-tetamu yang baru saja hadir teruskan ke meja hidangan untuk dapatkan makanan yang telah disajikan. Jadi tuan-tuan dan puan, pelbagai hidangan yang disajikan oleh pihak tuan rumah kita mewakili Balai Rongkip Mall L.I.M Bintang Catering. Jadi maka hari ini marilah kita menjadi saksi kepada sebuah permulaan 2 hati, 2 keluarga dan 1 perjalanan menuju cinta yang diredai ilahi. Jadi semoga hari ini hari yang hadir semoga yang hadir pulang dengan kenangan dan semoga yang diraikan pulang dengan kebahagiaan. Jadi tuan-tuan dan puan, sesebuah majlis tidak menjadi indah kerana banyaknya hiasan tetapi kerana banyaknya hati yang hadir dengan niat yang baik. Hari ini mungkin kita duduk di meja yang berbeza, datang daripada keluarga yang berbeza dan mempunyai cerita ataupun kehidupan yang berbeza. Tetapi kita disatukan oleh satu perkara. Kita hadir untuk mendoakan kebahagiaan Sheila dan Mustaqim dan percayalah kadang-kadang kehadiran kita selama beberapa jam di sebuah majlis mungkin menjadi kenangan yang akan dikenang oleh sebuah keluarga sepanjang hayat. Jadi kita persilakan tetamu-tetamu yang baru saja hadir untuk terus menikmati hidangan-hidangan yang telah disajikan. Jadi para tetamu sekalian, nampaknya The Balai Rongkip Mall semakin penuh, alhamdulillah. Kalau tadi kerusi banyak yang kosong, sekarang jangan sampai saya cari kerusi pun tak jumpa ni Kang. Jadi kepada yang baru saja tiba, sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Jangan risau kalau nampak saya bercakap seorang diri di hadapan. Saya bukan bercakap dengan mikrofon semata-mata. Saya sedang bercakap dengan semua yang datang membawa hati untuk bergembira bersama. Jadi sekali lagi kepada para tetamu yang baru tiba, dipersilakan mengambil tempat yang selesa. Senyum kepada orang sebelah. Mana tahu orang sebelah itu saudara yang sudah lama tak jumpa. Dan kalau bukan saudara pun, hari ini kita jadikan dia saudara dalam suasana majlis yang penuh silaturahim. Jadi selamat datang ke majlis perkahwinan Nur Sheila dan Muhammad Mustaqim. Duduklah dengan selesa, senyumlah dengan ikhlas dan raikanlah dengan penuh kesyukuran. Jadi saya tinggalkan anda seketika bersama lagu pilihan pengantin, pastinya menghiburkan untuk anda. Bismillahirrahmanirrahim. Bila waktu saya menunjukkan tempat jam 11.56 pagi. Okey, baik, untuk makluman kepada anda semua dan untuk peringatan bersama,
Jadi kepada anda semua yang mungkin ada membawa barang-barang yang berharga dan juga bernilai, jadi pastikan ya barangan tersebut sentiasa dalam simpanan anda dengan baik dan sempurna. Jadi begitu juga dengan ahli keluarga yang mungkin ada membawa anak-anak kecil, jadi pastikan anak-anak anda sentiasa berada bersama dengan anda. Jadi buatlah pemantauan selalu untuk mengelakkan berlakunya sebarang masalah. Dan perkara ini untuk kebaikan bersama. Jadi mungkin ada di antara anda tetamu yang ingin berangkat pulang, jadi kami ucapkan ucapan dan ribuan terima kasih di atas kesudian anda yang terus meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kami. Jadi semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jadi kami doakan pandu cermat jiwa selamat, berhati-hati di jalan raya. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi di majlis perkahwinan yang lain yang akan datang insyaAllah. Jadi apapun kepada anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami, teruskan dengan santapan anda, dimulakan dengan kalimah bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Jadi untuk makluman anda, sajian kita hari ini telah disajikan oleh Balai Rong Keep Mall L.I. Bintang Catering. Jadi insyaAllah sentiasa kami janjikan perkhidmatan yang terbaik kepada anda sebagai tanda terima kasih di atas sokongan dan juga keprihatinan serta perhatian yang anda berikan terhadap apa juga yang kami aturkan dan juga hidangkan untuk anda. Jadi semestinya pilihan yang terbaik daripada The Balai Rong Keep Mall L.I. Bintang Catering. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kata orang bukan kacang sebarang kacang, kacang ulit di pohon kayu. Jadi bukan datang sebarang datang nak tengok pengantin baru. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada warga-warga jemputan kita yang turut sama-sama berkunjung tiba hari ini untuk sama-sama meninjau-ninjau kedua pasangan mempelai yang akan langsungkan persandingan sekitar jam 12.30. InsyaAllah kepada anda yang masih lagi boleh tunggu, kita tunggu sama-sama kita menyaksikan acara perarakan pasangan mempelai yang akan berlangsung sekitar jam 12 hingga 12.30 tengah hari nanti. Jadi apa pun terima kasih diucapkan kepada anda yang datangnya daripada jauh. Yang jauh kita dekat-dekatkan, yang dekat kita rapat-rapatkan, yang rapat kita pintal-pintalkan. Semoga dapat mengeratkan lagi silaturahim di antara kita. Jadi berkumpul beramai-ramai hari ini. Alhamdulillah, bulan baik pertemuan kita. Yang baru tiba sekarang ni, selamat tiba. Yang baru sampai, selamat sampai. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Apapun kita persilakan masuk tuan-tuan ni di balai penghadapan untuk sama-sama kita menikmati juadah pada hari ini. Jadi kita silakan anda yang baru hadir untuk duduk di tempat yang disediakan. Silakan. 12.01 tengah hari, para tetamu yang dihormati, alhamdulillah kita lihat suasana di The Balai Rong Keep Mall semakin meriah. Meja-meja sudah dipenuhi tetamu-tetamu dan hidangan juga sedang dinikmati bersama-sama. Teruskan menjamu selera dengan tenang dan santai. Hari ini kita bukan sekadar menikmati hidangan yang tersedia di atas meja, tetapi kita sedang menikmati rezeki yang Allah Subhanahu wa taala himpunkan dalam sebuah majlis penuh silaturahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada keluarga yang duduk bersama keluarga, sahabat bertemu sahabat, saudara yang jauh kembali bersua. Inilah indahnya sebuah majlis perkahwinan. Jadi pengantin menyatukan dua hati, tetapi perkahwinan juga menyatukan dua keluarga. Jadi pohon seroja di tepi perigi tempat bermain si anak rusa, nikmati hidangan sepenuh hati, moga berkat untuk semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pergi ke pasar membeli delima, singgah sebentar membeli suasa. Rezeki hari ini kita bersama, syukur kepada Allah yang Maha Esa. Jadi dengan dengarkan puisi untuk renungan bersama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di atas meja ada hidangan, di sekelilingnya ada insan yang mungkin tidak selalu kita temui, tetapi hari ini Allah menemukan kita kembali. Maka makanlah dengan syukur, berbicaralah dengan santun dan nikmatilah setiap detik kerana waktu yang sedang kita lalui ini tidak akan kembali lagi.